Momen hok paling kata paling best lah rasa macam tak si lupa pun momen tu. Momen mana kalau Mina? Kalau saya hari tu momen ni paling saya tak lupa lah. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Aina dalam podcast Cakap Sokmo. Jadi untuk episod kedua kali ni kita bawa ke guest-guest kata senior lah dekat Poly ni. Guest kita ni SEM 4 yang akan masuk SEM 5 lah nanti. Okay, kita ada Mina. Hai. Okay, lepas tu kita ada juga Zain. Halo. Okay, so Mina dengan Zain ni akan cerita pasal pengalaman dia lah. Sepanjang bergelar student di Poly Besut. Boleh? Boleh. Okay. Kita kata kalau tak kenal ke diri, tak comel lah kan kalau nak cerita benda-benda ni. Apa kata kalau Mina dulu start, perkenalkan Mina ni SEM berapa, lepas tu ambil kos gapo, asal mana? Okay. Hello, hai. Nama saya Nur Syahmina Nabila binti Muhammad Marzuki. Okay, sekarang ni saya SEM 4. Lepas tu awak boleh panggil saya Mina lah. Okay. Lepas tu sekarang ni saya ambil kos IT. Lepas tu saya duduk kat Hulu Ganu dekat Tasik Kenyir. Situ je saya. Oh, set Tasik Kenyir ni. Okay, kalau Zain pula kan Zain. Cuba Zain cerita serba sedikit pasal Zain. Saya nama asal Nur Fazana binti Muhammad Said. Lepas tu orang sini sok panggil Zain lah. Lepas tu saya ambil IT. Lepas tu saya lahir di Kemamang. Oh, set mamang Maksudnya guest-guest kita ni dua-dua asal Ganu. Betul tak? Okay. Lepas tu dua-dua juga SEM 4. Satu kelas tak? Yes. Satu kelas. Sama juga dengan saya sebenarnya. Satu kelas juga. Okay lah. Untuk soalan pertama untuk episod kali ni, saya nak suruh si awak ni, okay, soalan sangat pun macam berkongsi pengalaman sepanjang belajar di Politeknik Besut. Boleh? Mina start. Okay, pengalaman saya masa duduk kat Politeknik Besut ni memang banyak. Lepas tu first inspiration saya bila masuk ni memang akan Rasa macam kagum lah. Kejut lah tengok. Sebab tengok dia punya pembangunan dia memang nampak moden lah. Macam wow gitu. Lepas tu semua lecturer kat sini macam semua okey-okey. Tak ada pun macam jenis yang nak tekin situ lah. Tak, semua relax-relax, chill-chill. Okay. Jadi tak kata buat kerja pun bukan dari tekanan lah kan belajar. Buat assignment pun macam okey. Okay, faham. Kalau Zain pula, Zain rasa kan belajar di Politeknik Besut ni, pengalaman Zain, berdasarkan pengalaman Zain. Kalau saya lah, first masuk tu memang takut benar. Sebab macam adalah high expectation kan. Macam kita fikir politeknik ni apa baru, comel. Tapi memang betul pun. Yang lecturer pun best. Ngajar pun best. Kawan-kawan pun sporting lah kena gitu. Kira high expectation tu sebenarnya terhadap kau macam rasa macam susah kau takut kau kan? Ya bukan. Kan dia alik tahap cara kita belajar. Kita punya suasana kata. Boleh gila. Boleh gila. Pehe. Lagi selain pada tu ada lagi ya? Rasa pengalaman. Kalau dalam kamsih tu, saya rasa macam okey lah dia punya environment. Dia tak ada orang kata bukan racist, bukan bolak, tak ada bolak lah. Tak ada bolak lah. Semuanya okey sangat. Lagipun so bilik 2 orang je kan. Jadi macam selesa sangat-sangat lagi duduk kamsis kita pun. Poly Besut memang selesa lah kan. Boleh katakan. Okay. Seterusnya saya nak tanya. Momen hok paling kata paling best lah rasa macam tak si lupa pun momen tu. Momen mana kalau Mina? Kalau saya hari tu momen ni paling saya tak lupa lah. Sebab saya ada 2 geng. Geng tu nama celup dengan air kosong. Tapi bila mix jadi air kosong lah. Pehe. Lepas tu hari tu kami nak sambut hari jadi seorang kawan saya ni. Nama Ain. Lepas tu kami ni dalam 3 jam je kami siapkan persiapan hari jadi dia. Pehe last minute lah plan. Tapi benda tu jadi lah. Jadi. Lepas tu kami pergi cari apa semua. Pergi kedai RM2 apa semua lah. Ni Ain tahu tak ni?
Ain tahu dah ni last minute ni plan. Dok. Okay, Ain tengok podcast ni. Okay. Masa tu dia tubik lah. Memang dia tak ada lah. Dia dah tahu. Lepas tu kami ni gila beli kek, beli hadiah, semua kumpul duit kan. Lepas tu balik-balik racing lah. Takut dia balik sebab dia kata dia nak balik. On the way balik. Lepas tu pergi bilik. Macam tak ada yang selamat. Lepas tu pergi set up habis semua. Set up. Lepas tu tunggulah dia balik. Lepas tu masa yang sama tangan saya tercelup kek pula masa tu. Kiranya kek hak nak surprise kau Ain tu. Habis nama dia. Nama dia. Macam tidak happy birthday je lah. Okay. Ni menarik. Lepas tu saya nangis. Lepas tu saya pujuk. Macam dah apalah saya pujuk. Okay lah. Okay. Lepas tu tunggu chat Ain. Lepas tu Ain duk reply chat. Buat telefon yang habis berteri masa tu. Lepas tu dia pun dengan selipar dia mari. Kami pun husu-husu. Kejut gaya. Lepas tu kami pun deep talk situ. Sampai semua orang nangis situ. Macam itulah momen yang paling best lah. Yeah. Dalam orang kata dalam kekacauan tu ada kemanisan dia. Manis dia ada. Tak apa, nanti kita tunjuk gambar kek tu dalam ni. Kalau ada lah. Ada. Okay. Nanti kita tengok gambar-gambar. Okay, kalau Zain pula bila rasa momen hak paling tak say dilupakan? Paling tak saya dilupakan masa tu kita tak ada lah racang macam detail sangat kan racang tu. Tapi tiba-tiba rasa lah nak pergi keluar. Kita book homestay. Homestay satu malam je. Ni? 3 orang je. Kita ada 3 orang memang dari SEM 3 masa tu kan. Kita memang 3 orang dari SEM 3. Lepas tu kita tupang lah si Izzah ni. Lepas tu pergi sana tu makin. Nak balik tu masa dia drive tu saya punya pintu tu saya kan duduk belakang. Lepas tu saya punya pintu balik tu saya duduk tutup molek. Lepas tu tiba-tiba si Izzah ni kan dia jenis drive song-song gitu. Lepas tu bila nak song gitu dia punya kain terbuka pintu dia. Dia macam saya duduk belakang. Lepas tu dia tepi kan. Lepas tu saya ambil gini. Sampai juga lah memang kalut masa tu. Dah lah masa tu jalan banyak gila kenderaan kan. Okay, ni win. Saya macam ya Allah nasib lah tak ada benda tadi. Gitulah ya Allah. Gitulah. Betul lah. Momen nak paling tak lupa ke. Behel. Kalut tu. Tengoklah dia punya tiba-tiba je benda tu jadi. Tak expect. Kira memang dari awal tak perasan pintu tu tak kemah. Sebab masa tu kalut nak balik kan. Dari mana tu? Dari KTCC. KTCC nak balik besok. Pehel. Okay Pehel. Rasa tu mesti akan cerita kau nak cucu esok-esok. Tengok podcast ni lah. Tengok hon ni cerita. Okay. Lepas tu nak tanya lah ya. Dah muka student sini, belajar sini. Gapo hok rasa politeknik Besut ni sedap? Apa sini sedap untuk belajar? Gapo best ni? Saya nampak lah kat sini yang saya sendiri rasa yang best kat sini dia punya facility dia. Dia punya kelas dia selesa lah belajar. Ada aircon macam macam nak belajar pun macam pergi kelas pun macam happy. Tak ada lah macam nak pergi kelas panasnya. Tak ada lah. Lepas tu dia punya jalan nak pergi tu macam tak ada lah macam nak pergi tu. Macam mana nak kata? Ceria lah. Ceria lagi satu dekat lagi. Tengok pemandangan comel semua sini. Lepas tu lalu kafe ada kook. Macam sedap lah bagi saya okey. Faham. Sebab kalau nak pergi kelas ke lalu kook dulu, lalu kafe ke apa semua. Lepas tu lalu tepi tasik. Rasa macam pagi-pagi lagi nak pergi kelas tu happy je kan. Kalau Zain pula rasa mana? Dia kata nak katakan sebab kita dekat dengan patau. Lepas tu alang-alang tu dapatlah sunrise, sunset gitu kan. So jadi macam tenang juga kata. Bilik Zain menghadap ke bukit ke? Betul. Kayaknya paling best tu. Tu view paling mahal. Betul. Memang kalau bangun pagi buka
tingkap terus kan nampak bukit. Segar. Angin-angin tu. Sampai-sampai. Sedap lah. Selesa lah kiranya. Panas ke podok lah kan. Okey, selesa sangat-sangat. Betul-betul. Okey. Lepas tu kalau dekat poli kita ni macam biasalah kita kan ada 2 musim. Dia biasanya kalau dia ada mungkin panas sangat juga. Macam panas tapi hujan sikit. Lepas tu musim selagi tu musim hujan. Kalau musim hujan tu ibarat duduk Cameron Highland ni. Ibarat duduk Cameron Highland. Buka diikat tu nampak bukit, nampak kabut-kabut. Kadang-kadang bukit pun terlindung. Nak ayatnya sejuknya sini ni kalau hujan lah. Lepas tu kalau macam hari biasa pun okey je, macam tak adalah panas over sangat apa. Angin dia pantai. Angin patah okey je, angin patah ada. Okey lah. Okey, kejayaan. Setakat ni rasa macam momen mana buat Mina rasa macam okey. Ni perubahan aku. Sebelum ni aku tak pernah ada sini tapi aku dapat. Contoh macam hari tu ke Mina dapat ke apa? AKJ. Lepas tu for flat ni. Lepas tu macam Zing. Ni baru ni jadi JPP kan. Mungkin sebenarnya tak ada experience dapat for flat jadi JPP ke apa. Mungkin boleh share sikit. Pencapaian setakat ni. Okey, dari diri sendiri lah. Saya nampak banyak perubahan lah daripada diri saya lah. Pertama sekali, masa SEM 1 memang saya, betul lah orang kata macam kalau dah kenal, kita dah tahu apa tu. Tak cinta lah. Jadi awal-awal tu saya memang dah kenal lah apa itu IT. Lepas tu lepas saya mendalami cari-cari, okey, baru nampak. Lepas tu, satu lagi yang penting adalah kawan. Nak belajar ni kita kena cari kawan yang betul-betul positif dengan kita. Lepas tu sejak tu saya jadi macam introvert saya jadi hilang. Dulu saya memang introvert. Betul. Lepas tu kawan saya semua jenis hak ceria semua. Lepas tu bila study jadi orang jadi tak macam stress lah. Jadi macam study tu fun. Lepas tu saya masa SEM 3 saya memang dah expect lah yang saya akan dapat for flat tu. Betul. Jadi macam rasa dengan diri ni macam memanglah bangga tapi masa sama sebab dengan keliling kita ni lah segala situasi dia macam mana. So macam happy sama-sama. Lepas tu struggle pun sama-sama. Pehe. Kalau Zain pula rasa mana? Kalau saya sama juga kan macam Mina sebenarnya. Saya dari rendah lagi memang introvert sangat-sangat. Saya tak ada masuk kelab, saya tak ada jadi pengawas ke gampang ke sukan pun tak aktif pun. Lepas tu saya mikir sebenarnya apa sama je. Lepas tu saya mikir masuk universiti ni masuk poli ni saya nak jadi aktif. Tapi memang dari SEM 1 tu saya memang introvert juga sebenarnya. Lepas tu slow-slow lecturer macam bagi suggestion lah ke saya macam masuklah bisnes ni. Masuk gini. Saya try lah masuk. Lepas tu saya start lah macam adapt dengan apa tu kata macam aktiviti kita gitu kan. Lepas tu try rasa apa orang kata rasa communication dengan orang tu, rasa bonding dengan orang tu rasa macam lagi kuat. Lagi kuat. Kalau sebelum ni macam biasa-biasa je. Yelah introvert kan. Jadi saya macam fikirlah masa saya nak tinggal poli nanti baik saya tinggalkan something dekat poli ni. Betul. Something berguna lah. Tak ada kata keluar tangan kosong kan. Betul. Faham. Okey lah. Nak kata hujung tak adalah hujung sangat. Tapi nak tanya perancangan dalam masa terdekat ni. Kalau perancangan dalam masa lebih jauh, kita tahu kan mestilah masing-masing nak pergi ke halun masing-masing kan. Nak ambil IT ke apa tak kisah kan. Kalau dalam masa terdekat ni dekat poli ni rasa nak buat ke apa? Macam SEM depan saya SEM 5 kan. Jadi saya akan fokus untuk FYP nantilah. FYP. Faham. Mina buat sistem ke IT buat sistem. Mina buat sistem ke betul untuk FYP? Kami buat sistem untuk catering. Macam tepahan untuk makanan ke, kanopi ke, untuk kenduri apa semua boleh lah. Kira boleh tempat situ. Kiranya klien tu orang yang buat catering tu lah. Pehe. Kira benda tu bukan setakat sistem Mina buat tu bukan setakat habis itulah. Kira orang boleh guna lah. Ya, insyaAllah boleh guna. Faham. InsyaAllah boleh tu. Kalau Zain pula
perancangan dalam masa yang terdekat? Rancangan masa terdekat saya setakat ni memang FYP lah. Saya memang fokus ke FYP saja. Saya buat staff attendant lah untuk poli ni. Faham. Poli kita? Poli kita. Faham. And then insyaAllah lah di Green Tea kita menuju ke nikah ya. InsyaAllah. Okay. Proceed. Kita tunggu kat jemputan. InsyaAllah. Amin. Tolong doakanlah ya. Okay, boleh tu. Okay lah. Kiranya lepas habis diploma nak ambil degree, lepas kahwin. Faham. Kalau Mina pula rasa-rasa lepas habis diploma? Habis diploma ni mesti akan intern dulu. Lepas tu kalau macam ada rezeki untuk sambung degree, kita sambung. InsyaAllah ada tu. InsyaAllah. Nak ambil IT juga ah. IT lah. Kalau Zain? Rasa? Kalau Zin IT tapi dalam bidang apa ni? Database. Data analisis gitu lah. Faham. Kalau Mina lebih kepada apa tu hak minat? Saya minat macam media. Multimedia gitu. Faham. Zain lebih kepada data-data gitu. Database. Faham. Okey lah. Sedikit tips ataupun pesanan lah untuk pelajar-pelajar kita kat luar sana. Untuk kata lebih maju ke hadapan daripada hak semarin pula. Daripada hak maring nak pergi maju ke depan. Apa tips? Tips dari saya pertama sekali ialah kena ada confident dalam diri. Confident. Itu penting. Kalau tak ada kan nak buat mana tu? Betul. Kita kena yakin dulu. Jangan nak fikir mulut orang. Contoh kalau buat mana tu, okey. Orang tu akan kata gini. Betul. Cuba dulu sebelum nak mikir negatif gitu. Lebih kurang macam tu lah. Betul. Confident. Kena yakin dengan apa kita buat. Kalau kita tak try, tak tahu kan. Betul, belum cuba belum tahu. Lepas kalau nak jalan dah, kalau tunggu mulut orang, sampai bila pun tak habis. Kalau mulut orang ni. Betul. Okey lah, kalau Zing pula kan? Kalau Zing, satu, keluarlah daripada comfort zone korang. Janganlah duduk macam bermalasan lagi lah. Sebab duduk bawah kurung je. Betul. Sebab future kita lama lagi. Bukanlah lama sangat pun. Tapi macam orang kata kalau as manusia memang lama lagi lah nak develop. Lepas tu try lah jangan apa-apa pun. Sebab benda tu boleh datangkan maturity dalam diri kita lah. Betul. Cara kita berfikir. Betul. Macam tu. Faham. Okey lah. Ada lagi ke nak berceritanya? Ada lagi ke? Ni banyak tapi rasa kita lah. Okey, saya rasa tu je kita nak hujung dah. Mungkin Mina dengan Zain boleh bagi kata-kata akhir untuk episod kali ni. Okey. Saya harap korang semua sukalah dengan podcast ni, apa yang kami semua cerita ni. Lepas tu minta maaf kalau saya ada silap kata ke tersasul. Tak ada tu. InsyaAllah tak ada. Lepas tu mainlah boleh besuk. Mari. Lepas tu ada mungkin kata-kata untuk kawan-kawan kat luar sana. Tengah tengok ni dak boleh lecturer kau. Alamak. Kata-kata saya untuk kawan saya, harap lepas kita habis diploma ni kita dak lupa each other lah. Okay. Ingatlah momen. Lepas tu sebelum kita tubik ni, create lah momen sebanyak mungkin kalau boleh. Betul. Lagi-lagi Sem 5 dah buka ni kan. Habis dah lepas ni. Okay, kalau Zain pula kata-kata akhir. Kata akhir saya kepada yang nak masuk Politeknik Besar ni, masuklah, buatlah yang terbaik. And then jaga perangai. Lepas tu siapa yang tanya saya kat TikTok tu, confirm masuk Kalau tidak saya cari abuk. Cari gitu. Lepas tu untuk kawan, terima kasih banyaklah. Sebab banyak sangat. Tak apa. Banyak sangat jasa korang kat saya gitu. Baik buruk korang saya terima. Baik buruk korang pun baik buruk korang saya terima. Baik buruk saya pun korang terima. Alhamdulillah. Dapat kawan yang baik-baik semua kan. Semua orang sini alhamdulillah positif lagi Okay, lecturer pun semua okay. Okay, saya rasa tu je untuk episod kali ni. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih dekat guest-guest kita yang sudi kata spend time lah dengan kita.
Mina, Zain, terima kasih. Harap tak sengit lah. Nanti mungkin ada next episode ni. Dia nak cerita lagi kerendaman group dia ke. Okey lah. Saya rasa itu saja untuk episod kali ni. Sekian. Ingat saya. Cakap Sokma. Bye.